mereka sita pula tanah Felda atas alasan tanah tu milik kerajaan negeri. Inilah jadinya, bila tak nampak jalan untuk jana pendapatan kerajaan negeri sendiri, mereka mula korek lubang dan peluang peroleh pendapatan dengan cara yang kotor. Kalau beginilah kesudahannya, mudahlah. Apa-apa je projek peruntukan kerajaan pusat buat untuk bantu rakyat mereka, mereka klaim tu tanah milik mereka dan hak mereka. Kok ia pun nak mendengki, jangan sampai menjejaskan keperluan rakyat. 40 tahun. Tanah seluas 15,000 hektar. Hak milik rakyat Terengganu. Diusahakan tanpa sebarang hasil. Sejak 1985, tiada bayaran premium, tiada cukai tanah, tiada perkongsian keuntungan. Kesabaran ada batasnya. Kerajaan negeri bangkit, menuntut apa yang hak, 30% daripada keuntungan kasar. Rundingan dibuat sejak April tahun lalu. Namun, Felda gagal mengemukakan sebarang cadangan. Amaran terakhir telah diberikan. Gagal bayar. Dan notis Seksyen 425 Kanun Tanah Negara akan dikeluarkan atas kesalahan menceroboh. Ini bukan tentang peneroka. Hak mereka tidak terjejas. Ini adalah tentang 10 ladang komersial. 40 tahun sudah berlalu. Tiada lagi kompromi. Hak negeri akan dipertahankan.